Action apa-apa menjelang raya ni nak maklumkan dekat fans-fans dekat sini? Saya semua tak sabar nak ada dengar lagu Milo ni dan juga menonton music video dia tak lama lagi. Jadi jangan lupa stay tune. Tak sabar tak? Ada yang pergi share saya punya outfit saya buat MV hari tu dekat Threads. Saya macam macam mana dia orang tahu ni? So saya harap anda semua bersabar kerana kita akan bagi yang terbaik. InsyaAllah. Itu dia. Jadi seperti yang Aina maklumkan kepada siapa-siapa yang tak tahu ya, kita ada buat satu kolaborasi khas di antara Milo dan juga Aina Abdul, betul? Ada pelancaran lagu akan datang. Jadi kepada siapa-siapa peminat Milo dan juga Aina Abdul, jangan don't wait for it, okay? It will be released tak lama lagi, betul? Betul. Dan okay, kemana kita tanpa beberapa lagu daripada Aina Abdul. Jadi ada siapa-siapa yang nak dengar Aina belt up beberapa lagu di Lotus Apang tak? Nak dengar nyanyi-nyanyi tak? Come on guys. Penyanyi nombor 1 Malaysia, bagi suara sikit. Alright, Aina, adakah anda bersedia untuk memberikan beberapa lagu kepada peminat-peminat anda pada hari ini? Saya cuba yang terbaik. Okey. Ya, saya akan cuba yang terbaik. Maaf jika kalau ada yang selalu mendengar suara saya, tahu saya punya tone dia lain sikit. Hari ni dia ada ke hidung sikit. Harap kata halal kan? Okay. Ya ke? Of course. Pelik ketupat. Astagfirullahaladzim. Oi! Unik betul dress dia hari ni. Sempena raya. Okey, tuan-tuan dan puan, kalau Aina perlukan bantuan, kita ada Aras peminat nombor 1 dekat sini. Boleh datang berduet. Jangan malu-malu. Kalau nak menyanyi bersama dengan Aina pun boleh. Alright, Aina ada di sini dah? Sudah. Okey, tanpa lengahkan masa lagi, ladies and gentlemen, please welcome Aina Abdul. Terimalah lagu yang pertama yang berjudul Nikmat Raya. Version tadi, tapi itu version kedua. Saya diberitahu akan nyanyikan yang panjang dulu. Boleh kita play yang panjang punya version? Aci tak ada salah sikit? Miscommunication you all. Puasa you all. Tu Shi macam lain. Tapi sama, lagu yang sama. Nak buat apa? Okey, ni sound check semua, minta maaf orang kata. Sound check, tuan-tuan dan puan. Okey, sebentar kita ada dua versi. Yang tadi tunjuk itu merupakan yang versi pendeknya kita tengah upload yang besar. Sementara tu kita nampak peminat-peminat semua tengah ambil macam selfie. Itu live ke apa tu, Dek? Live. Okey. Ada 500 juga dalam 500 orang tak? Betul-betul hebat Naina. Cantiknya Shi, alamak, terima kasih. Halo, yang dalam live ni tak datang Lotus ke? Apa? Jauh-jauh. Apa dia? Ada yang tak mandi lagi, mana sebelah rumah je. Aduh, okay dah. Terima kasih. Okey Aina, rasa kita dah bersedia dah. Slot lagu betul lah dia? Okey Alright Aina. Version dia. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Raya, raya, nikmatnya raya.
juga digebu anak saudara. Berbeda tersangkut, kepala tersangkut, nak balik kampung belum tenaga. Satu rumah, jangan risau, tetap kita sambut juga. Raya, raya, raya tiba, selamat jumpa anak saudara. Raya, raya, waktu yang memakan, nikmatnya raya, raya, nikmatnya raya, raya. Mati, jangan asyik-asyik bertanya. Nanti sampai masa jodohku jumpa. Muda, zaman sekarang dah mengada. 6, 7, apa pula artinya? Rehatlah dulu, minum sekejap, kelak bersambung dengan tenaga. Satu rumah, jangan gelisah, dan tetap kita sambut juga. Raya, raya, raya tiba, selamat jumpa anak saudara. Raya, raya, waktu yang memakan, nikmatnya raya, 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 raya. Raya, raya, waktu yang memakan, nikmatnya raya. Terima kasih. Boleh dengar clear ke tadi? Ada orang nak encore ah. Ada orang encore ah. Ush. Raya. Catchy betul. Okay. Alright, semua gembira tak dengan lagu terbaru Aina tadi? Kalau nak dengar dengan lebih lanjut, jangan risau sebab saya rasa lagu tu akan officially drop dekat Spotify tak lama lagi, mungkin esok ya. Okay, tapi sebelum tu kita ada beberapa soalan berkenaan dengan lagu